Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua penonton. Saya Ayani Zara binti Ismandi, wartawan TV An-Najah, TV PSS SK Agama Miss Mukah akan membuat liputan bagi Majlis Pengumuman Keputusan UPKK tahun 2024. Tanggal 21 Mac 2025 bersamaan 20 Ramadan 1446 Hijrah, suasana di Sekolah Kebangsaan Agama Miss Mukah hari ini penuh dengan debaran dan kegembiraan kerana keputusan ujian penilaian kelas KAFA UPKK 2024 diumumkan secara rasmi. Majlis dimeriahkan dengan kehadiran Ustaz Haji Muhammad Adib selaku Pegawai Agama Islam bahagian Mukah serta para ibu bapa yang datang untuk menyaksikan keputusan anak-anak mereka. Majlis yang dinanti-nantikan ini dihadiri oleh murid-murid, ibu bapa, guru-guru KAFA serta pihak pentadbiran sekolah. Majlis bermula dengan bacaan doa bagi memohon keberkatan sebelum diteruskan dengan ucapan daripada Guru Besar SK Agama Miss Mukah, Encik Awangku Zahir bin Awangku Arsyad Ibrahim. Dalam ucapannya, beliau mengucapkan tahniah kepada semua murid atas usaha gigih mereka serta menghargai peranan guru KAFA dan ibu bapa dalam membimbing anak-anak ke arah kejayaan. Kesemua anak-anak Miss Mukah berjaya memperoleh peratusan 100% lulus dan yang lebih membanggakan, terdapat 13 orang calon UPKK Miss Mukah telah mendapat keputusan cemerlang iaitu 9A. Saya sangat gembira dan berterima kasih kepada guru-guru serta ibu bapa yang sentiasa menyokong saya. Kejayaan ini adalah hasil usaha bersama. Terima kasih semua. Terima kasih juga kepada Ustazah Alia. Terima kasih ke adik-adik saya yang selalu sokong saya, mak saya. Terima kasih semua. Saya doakan adik-adik saya pun berjaya. Sesungguhnya saya mengucapkan kesyukuran yang sangat-sangat kepada Allah SWT kerana telah memberikan kesan yang sangat baik kepada saya. Saya sangat bersyukur sangat-sangat dan saya tahu anak saya sendiri, Ayani Zara, memang telah berusaha keras memilih untuk mencapai keputusan tersebut dan alhamdulillah usaha itu berbaloi dengan usaha yang telah dia berikan. Alhamdulillah sekali lagi kepada semua guru-guru dan semua pihak urusan sekolah sendiri atas usaha yang telah diberikan untuk sama-sama menjayakan UPKK pada tahun 2024. Terima kasih. Alhamdulillah, keputusan yang amat membanggakan saya. Semoga selepas ini teruskan perjuangan. Jangan kecewa dengan apa yang kami dapat, insya-Allah. Kita boleh teruskan melakar keterbilangan. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, tahniah Haziq, dah berjaya, dah berusaha. Apa yang awak dapat adalah yang terbaik untuk awak. Dan usaha lagi, jangan terus putus asa. Terima kasih Ustazah, terima kasih pihak sekolah untuk terus mendidik anak saya dengan cemerlang lagi lepas ini. Alhamdulillah. Majlis ini turut dimeriahkan dengan penyampaian sagu hati kepada murid-murid yang mendapat keputusan 9A dan 8A UPKK. Penyampaian cenderamata penghargaan turut disampaikan kepada guru-guru KAFA yang telah berpindah ke stesen baru. Justeru, buat adik-adik bakal calon UPKK bagi sesi 2025, perjalanan menuju kejayaan sudah bermula. Jangan takut untuk menghadapi cabaran kerana setiap usaha yang kalian lakukan hari ini akan menentukan kejayaan pada masa hadapan. Sesungguhnya, yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Bersama saya, Ayani Zara binti Ismandi melaporkan untuk TV An-Najah, TV PSS SK Agama Miss Mukah. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan share. Terima kasih dan jumpa lagi. Majlis hari ini berakhir dengan sesi bergambar kenangan sebelum bersurai. Tahniah kepada semua anak-anak Miss Mukah. Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua ustaz dan ustazah yang tidak pernah mengenal erti penat lelah sepanjang mendidik anak-anak Miss Mukah, dan semestinya sekalong penghargaan kepada semua ibu bapa yang bertungkus lumus menyediakan anak-anak baik dari segi fizikal dan mental.
Semoga kejayaan seperti ini dapat diteruskan lagi pada masa yang akan datang. Amin.